Kalau orang kata, Ustaz, zaman canggih, zaman moden, mana ada Ustaz? Ustaz, sekarang ni zaman globalisasi, internet tanpa sempadan. Mana ada Ustaz benda tahyul, benda mistik? Mesti akan ada cakap gitu. Tak? Zaman moden, zaman canggih, mana ada Ustaz benda tahyul, benda mistik? Tu orang yang tidak pernah berdepan dan tidak pernah mengalami. Kalau itulah menjadi sandaran yang kita bercakap, zaman moden, zaman canggih tak ada benda mesti, mungkin dia tak pernah mengalami dan dia tak pernah tahu pun kisah ni. Saya hari ini nak menyokong jawapan ni semakin banyak. Hari ini queue temu janji untuk dapatkan rawatan yang belum saya buka 1,000 lebih. Baru ni saya balik umrah 11 hari bulan 7, saya balik umrah ni, 5,000 untuk dapatkan queue temu janji rawatan. Mana kata kau tak ada kan? Lepas buka 5,000 WhatsApp, 11 hari bulan 7, habis dah buka 5,000, hari ni total yang baru pula masuk 1,000 lebih untuk dapatkan queue giliran rawatan. Ni jawapan yang siapa kata zaman moden, zaman canggih tak ada sihir. Saya sebagai perawat, hari ni semakin akhir zaman, semakin banyak sihir. Sebab apa terjadi ni Ustaz? Kenapa orang terlibat dengan sihir? Dengar baik-baik jawapannya.